Alhamdulillah bertemu kita lagi sekali. Jumpa pula di hari yang di bulan Syawal, di mana kita sudah berada pada penghabisan bulan yang baik hari itu, iaitu bulan Ramadan, di mana kita bincangkan isu-isu sekitar hibah, dan masih lagi kita berada pada tajuk hibah. Mudah-mudahan apa yang kita ada pada bulan ini adalah bulan yang terbaik juga pada diri kita maupun keluarga kita. Tuan-tuan puan-puan yang Allah rahmati, Allah kasihi, Allah rindui sekalian, dalam bulan Syawal yang mulia ini kita sambut raya dengan penuh senyuman. Rumah kita bercahaya, hati kita juga bahagia. Raya mengajar kita kembali tentang konsep kembali, Aidilfitri, kembali kepada fitrah yang suci. Bukan sekadar memohon maaf sesama insan, tetapi membersihkan jiwa dan juga harta yang kita ada daripada segala yang meragukan dan juga melalaikan. Apa guna kita takbir bergema di bibir jika harta masih belum kita sucikan? Apa makna Syawal yang kita raikan jika ada harta yang telah diamanahkan kepada kita masih kita tangguhkan? Di hari raya yang penuh cahaya ini, jangan hanya kita sucikan pakaian, tetapi sucikan juga pegangan kita. Jangan hanya kita indahkan luaran, tetapi indahkan juga dalaman kita. Jika benar kita meraihkan kemenangan, maka menangkanlah nafsu yang mencintai dunia ini dengan ringan tangan untuk memberi. Ikhlaskan hati untuk berkongsi, agar Aidilfitri kali ini bukan sekadar tradisi, tetapi menjadi titik perubahan yang hakiki, di mana harta tidak lagi menguasai diri, tetapi menjadi jalan menuju redha Ilahi. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang Allah rahmati, Allah kasihi sekalian, hari itu kita berhenti pada tajuk kita tengok, iaitu syarat yang kedua, syarat yang ketiga pada hibah. Rukun hibah yang ketiga adalah harta hibah itu sendiri. Tuan-tuan puan-puan, ramai orang kita dia tak tahu dia sebenarnya hari-hari hibah pun ada. Kan dia bagi pada anak dia duit belanja pun serupa hibah. Hibah ni apa dia? Hibah ni adalah hadiah yang kita hadiahkan kepada bukan diri kita. Itu hibah lah tu. Kita bagi pada orang yang kita kenal. Cuma kita panggil, ada orang keliru, hibah ke hibah lain, hadiah lain. Sebenarnya sama. Hadiah itu bahasa Melayu, hibah itu dalam bahasa Arab. Maka tuan-tuan puan-puan, yang jadi isu pada hibah ini, pada tajuk hibah ni adalah isu-isu yang besar. Ya, apa dia? Iaitu pada harta kita yang besar. Contoh kereta, tanah, rumah. Orang tak pernah bergaduh makan nasi, hibah nasi. Orang jarang dengar, tuan-tuan puan-puan. Orang tak pernah bergaduh sebab duit belanja, jarang tuan-tuan puan-puan. Ada tu ada, tapi jarang. Cuma orang selalu bergaduh kalau hibah tu hibah tanah, hibah tu adalah hibah rumah. Dia benda-benda yang besar. Hibah barang kemah bernilai puluhan ribu, ada 1000 pun bergaduh dah. Maksudnya tuan-tuan puan-puan, di hibah ni sebenarnya memang hibah ni memang kita duk selalu buat. Cuma yang selalu bergaduh adalah pada harta-harta yang besar. Jadi kita nak tengok tuan-tuan puan-puan pada isu-isu hibah ini, dan kita berhenti pada tajuk harta hibah itu sendiri. Apa syarat harta untuk harta yang kita hibah tersebut? Ada 4 harta yang dihibah ni, ada 4 perkara yang perlu kita tengok. Ada 4 syarat. Syarat yang pertama yang kita pernah bincang sebelum ni, dia mesti halal. Harta yang kita hibah mesti halal. Kita tak boleh, kita bincang dah waktu bulan Ramadan hari tu, tak boleh, tak ada pun orang hibah arak, jarang lah tuan-tuan, bukan jarang, tak pernah lah orang buat tuan-tuan perempuan. Cuma nak bagi tahu harta tu mesti halal dan bernilai di sisi syarak. Yang keduanya, mestilah milik pemberi hibah. Yang ni kita berhenti. Milik pemberi hibah ni kadang-kadang orang keliru. Antaranya yang kita berhenti sebelum kita raya itu adalah KWSP. Ya, ramai orang kita bersefahaman bahawasanya duit dalam KWSP itu adalah milik pemegang akaun.
Betul lah Ustaz, sebab nama saya Ustaz, clear nama saya. Jawapannya tuan-tuan puan-puan, untuk hibah kita bincang dah. KWSP tidak boleh dihibahkan selagi mana dia berduduk dalam KWSP. Kalau dah boleh bawa keluar, bukan dah boleh, kalau dah bawa keluar, maka tuan-tuan puan-puan terpulanglah tuan-tuan, maka boleh dibenarkan, maka dibenarkan untuk melaksanakan hibah. Jika ia masih duduk dalam KWSP, dalam akaun KWSP, tuan-tuan buatlah macam mana pun perjanjian, buatlah dokumen apa-apa pun tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buat dan tuan-tuan perempuan mati, jika ada waris datang mencabar, maka hibah tersebut boleh digugurkan. Ada tak berlaku? Ada tuan-tuan perempuan, bukan tak ada. Kita cerita ni benda yang ada. Benda yang tak ada tak seronok nak bincang. Ada orang kita, dia pergi mana tak tahu, dia pergi jumpa syarikat peguam mana tak tahu, dia buat suatu perjanjian, buat wasiat. Tuan-tuan puan bukan buat wasiat, dia buat hibah. Wasiat clear, wasiat ni lepas mati. Hibah ni dia buat dalam kandungan tu, dihibahkan harta dia ni ke KWSP ni kepada isteri dia, dengan disebut dengan perkataan hibah. Cuma ceritanya dia mati lepas tu. Maka KWSP tu ada dalam duit KWSP tu dalam akaun si mati. Maka isteri ni pergi tuntut KWSP tu sebagai hibah. Adik-beradik suami ni tak puas hati, pergi cabar di mahkamah, maka menanglah adik-beradik suami. Bukan isu tamak, kita tak cerita isu tamak tuan-tuan. Ni nak cerita tentang kesahihan dalam melaksanakan hibah itu sendiri. Nak bagi faham, KWSP ni tuan-tuan puan-puan, dia harta yang halal. Cumanya dia bukan milik sempurna pemilik. Maksudnya bukan milik sempurna kita selagi mana duit tak bawa keluar. Itu isu yang pertama untuk pemilikan harta ni. Isu yang kedua, bagi rumah yang duduk, yang hibah, bukan rumah yang masih duduk dalam hutang. Ada orang datang jumpa saya, Ustaz, kalau nak tunggu rumah saya habis bayar baru saya boleh buat hibah. Saya bimbang saya mati dulu. Boleh tak Ustaz, saya nak hibahkan dulu rumah ni, tapi hutang tak selesai, ada 20 tahun lagi, ada 30 tahun. Banyak ni Ustaz, saya baru beli rumah, lagi 34 tahun. Boleh tak saya hibahkan rumah? Boleh tak hibahkan tanah? Boleh tak? Boleh tuan-tuan puan-puan. Nama dalam kategori ini adalah hibah harta bercara. Harta bercara ni maksudnya apa ni? Harta yang duduk dalam cara, iaitu duduk dalam, senang nak faham, duduk dalam pegangan pihak lain, iaitu bank. Tanah tersebut selagi mana tuan-tuan tak habis bayar, rumah selagi mana tak habis bayar, itu namanya memang rumah tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tak mampu bayar, bank boleh tarik sesuka hati dia. Adalah syaratnya. So nak bagi tahu tuan-tuan, memang dalam SNP milik tuan-tuan, tapi kalau tuan-tuan perempuan tak bayar, maka bank berhak tarik balik, buat lelong balik. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan perempuan, boleh tak saya nasih lagi dalam hutang dengan bank, saya nak buat hibah? Jawapan dia boleh. Kita bincang hari itu, kita senaraikan sikit KWSP hari itu, kita bincang hibah tak boleh. Keduanya, harta dalam hutang, harta dalam bank, boleh ataupun tidak? Jawapan dia tuan-tuan puan-puan, lagi sekali minta maaf tadi, jawapan dia harta dalam bank, maksudnya pihak pegangan bank, ataupun harta yang nak dihibah dalam keadaan cara, boleh ataupun tidak? Jawapan dia boleh, tertakluk dengan bank, dengan syarat tuan-tuan mestilah ada keterikatan dengan pihak takaful, MRTT rasanya, MRTT. Kalau beli pakai bank, MRTT. Kalau bagi penjawat awam, dia pakai LPPSA. Boleh tak Ustaz masih dalam pegangan LPPSA, hutang lambat lagi habis? Boleh tak boleh? Jawapan dia boleh. Bergantung kepada bank. Majoriti saya jumpa tuan-tuan puan-puan, bank Islam, kita ada pengurus bank Islam. Bank Islam pun bagi. Saya jumpa public bank pun bagi dah. Banyak dah bank, majority bank lah, saya tak jumpa lagi lah. Adalah saya pernah dengar bank-bank yang tak bagi, tapi jarang lah tuan-tuan. Sekarang ni dah banyak bank. Kalau kita beli rumah, beli tanah, tapi sign waktu tu ada
terikat dengan takaful. Orang kita panggil insurans. Maka tuan-tuan pun tengok pada term juga ya tuan-tuan perempuan, tengok term juga. Tapi kalau tuan-tuan ada ikat dengan takaful, majority bank membenarkan untuk kita buat hibah secara bercakap. Dengan syarat tuan-tuan mestilah dapat dulu pandangan daripada bank tersebut. Kalau tuan-tuan nak buat dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan misalnya, kita akan syorkan tuan-tuan dapatkan dulu pandangan daripada pihak bank. Sebab ada orang buat takaful ni dia tak cover semua. Ada orang dia ambil cover sikit. Ada orang beli rumah, saya jumpa tuan-tuan tak ambil takaful. Hutang duk ada, dia duk bayar hutang, dia bayar hutang tapi tak ikat dengan takaful. Boleh tak dia tu untuk buat hibah? Jawapannya tak boleh. Bank pun tak bagi. Ada kes datang ke pejabat saya, bila kita semak dengan bank, bank tak benarkan. Tapi tak apa lah ustaz, dia kata bank tak bagi tapi majlis agama bagi. Siapa kata? Jawapan dia tuan-tuan puan-puan, majlis agama perlu pastikan bahawasanya bank membenarkan untuk hibah itu dilaksanakan. Tidak jadi isu di kemudian hari. Jadi tuan-tuan puan-puan pastikan bagi mana-mana harta yang masih dalam hutang ada takaful. Kalau ada takaful yang cover banyak tahun ataupun cover full lah tuan-tuan perempuan, maka tuan-tuan perempuan dibenarkan buat hibah. Yang ni tuan-tuan perlu lalui konsultasi dengan pihak majlis agama ataupun pihak agensi-agensi yang buat benda ini, dengan syarat tuan-tuan kena tanya pandangan dulu dengan pihak bank tuan-tuan dan perempuan. Itu isu yang kedua. Isu yang ketiga, rumah dua nama. Boleh ataupun tidak untuk saya rumah dua nama. Rumah nama sama isteri setengah, suami setengah. Nama suami, nama isteri. Suami ni nak buat hibah kepada anak. Boleh ataupun tidak rumah tersebut? Rumah tu dia nak hibah pada anak. Katalah tuan-tuan perempuan, ada kes tuan-tuan perempuan, dia macam suami isteri dengan suami, dia beli rumah bersama, rumah tu dua nama, bercerai. Dengan dia ni tak ada anak, suami ni kahwin baru. Bila kahwin baru dia ada anak perempuan. Jadi tuan-tuan perempuan, dia ni buat hibah. Dia buat hibah kepada anak dia. Soalan dia tuan-tuan perempuan, boleh ataupun tidak hibah kepada orang, seseorang, tak kisahlah bagi pada siapa, anak ataupun orang lain, hibah rumah dua nama. Boleh tak boleh? Jawapan dia boleh, cumanya dia bukan hibah seluruh rumah tu, dihibah bagi bahagian dia saja. Hibah bagi bahagian dia saja. Kalau rumah dua nama, setengah tu dia boleh hibah, milik dia saja, dia tak boleh hibah sepenuhnya. Jadi tuan-tuan, serupa dengan tanah lah. Tanah yang banyak nama. Boleh tak ustaz saya hibahkan bahagian tanah saya je ustaz? Jawapannya boleh, tak ada masalah. Maka ia dibenarkan. Cuma dia tak boleh hibah seluruh rumah tersebut. Sebab apa tak boleh? Sebab rumah tu ada nama orang lain. Dia boleh hibah dalam 50%. Tengoklah tuan-tuan perempuan, kalau rumah dua nama tu biasanya 50%, 50%. Tapi kalau tanah ni tak semestinya. Kalau kadang-kadang tanah ni ada 10 orang, dia ada berapa persen di dalam tu, maka bilangan persen tu saja ia dibenarkan buat hibah. Ingat, hibah ni adalah harta kita sendiri. Harta orang tak boleh dihibahkan. Banyak cantik nak hibah harta orang, harta sendiri saja boleh hibah. Maka tuan-tuan perempuan, kesimpulan saya nak bagi tahu, rumah dua nama ia dibenarkan hibah, cumanya dengan syarat orang yang hibah tu sahaja yang menghibahkan. Ada datang ke majlis agama, hibah kedua-dua orang tu bagi kepada anak. Boleh tak ustaz? Lagi boleh, tak ada masalah. Dua nama tersebut, suami isteri datang di peringkat ke Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, dia hibah kesemuanya 100% kepada anak tunggalnya. Boleh tak ustaz? Boleh, tak ada masalah. Dalam hutang lagi? Jawapannya kalau bank bagi, tak ada masalah, proceed. Nak bagi tahu bolehlah tuan-tuan perempuan. Cumanya ada cerita tuan-tuan, ada rumah yang bukan rumah, ni kes tanah. Tanah yang belum diturun milik, tapi dia buat hibah. Hibah pakai mulut. Ini jadi pening sikit. Ni tanah pusaka.
Tanah pusaka atuk dia. Tanah pusaka atuk dia. Dia complicated sikit sebab pakai mulut. Bila pakai mulut dia jadi mencabar. Kisah dia atuk dia ni ada rumah, ada tanah, mati-mati. So kisahnya tuan-tuan perempuan ada adik-beradik. Ada adik-beradik 5 orang. So ceritanya tuan-tuan perempuan, dia ni kalau ikutkan tuan-tuan perempuan, setiap ni bila dia ni mati ada tanah. Semua ada bahagian, lelaki 2 bahagian, perempuan 1. Maka ceritanya tuan-tuan perempuan, kisahnya ni mati dah ni. Ni dah mati dah semua belaka ni. Dekat sini, geng-geng sini bawah. Kisahnya 2 lelaki ni, seorang lelaki ni hibah pada anak dia. Pada masa sama, nama atuk dia dihibah. Dia tak hibah lah pakai dokumen, dia hibah pakai mulut. Dihibah pakai mulut. Hibah pakai mulut, dia ni bagi pada dia ni saja. Dia ada anak lain. Ada anak lain. So dia ni kata dia punya sepenuhnya. Yang ni mati. Jadi complicated tuan-tuan perempuan. Sebab apa complicated? Sebab tanah ni belum berlaku turun milik. Jawapannya boleh tak boleh sebenarnya Ustaz? Jawapannya dia boleh kalau untuk bahagian dia, namun perlu dilaksanakan faraid terlebih dahulu. Sebab kita nak tahu berapa bahagian dia. Kawan ni, cucu ni dah seronok dah tanah atuk, tanah dia punya. Apa benda pula banyak nama tu. Setiap anak atuk tu ada cucu-cucu dia. Maka dia tak jadi milik dia lah. Walaupun dia kata ayah dia dah bagi dah pada dia. Jawapannya perlu lalui terlebih dahulu proses yang dinamakan faraid. Perlu uruslah harta pusaka atuk tu, dapat surat mati atuk, dapat CJ kahwin atuk, lepas tu dapatkan salinan surat mati ayah. Semua panjanglah surat mati, CJ mati, CJ mati, apa lagi CJ kahwin. Proses ikut proses yang ikut proses pusaka. Kalau dah selesai tersebut, berlaku turun milik. Turun milik ni maksudnya kita dah tahu siapa pemilik yang baru, maka tersebut waktu ketika itu barulah boleh buat hibah. Nak kena tahu dahululah bahagian kita berapa. Kalau tak tahu bahagian, macam mana nak hibah? Ingat, seperti mana yang saya maklumkan tadi, harta hibah mestilah milik kita sejelas-jelasnya. Kalau masih kabur, masih lagi bela, hibah boleh tak terlaksana? Jawapannya tak boleh dilaksana. Jangan duk syok sendiri, kawan ni dah pasang pagar dah. Jawapannya boleh diruntuh semula kalau dia ambil lebih daripada yang sepatutnya. Ini isu tanah yang belum diurus turun milik. Manakala hibah bagi rumah dalam projek, yang ni pun serupa tuan-tuan perempuan. Ada kes tuan-tuan datang kepada kita, iaitu hibah rumah dalam projek. Rumah tak siap lagi, tapi dah buat hibah. Jawapan dia tuan-tuan perempuan, yang ni pun sama hibah mulut. Ceritanya kita kata jawapan dia tuan-tuan, dia bukan hibah rumah lah, dia hibah tanah pada rumah yang sedang dibina. Yang tu sajalah. Kita tak clear sebab dia hibah pun pakai mulut. Lepas tu keduanya tuan-tuan perempuan, dia kata hibah rumah pun tak ada. Adakah hibah boleh terlaksana? Jawapan tuan-tuan perempuan, hibah tidak terlaksana selagi mana harta itu wujud. Nanti kita akan pergi kepada syarat yang keempat. Saya kata kalau nak harmoni tuan-tuan perempuan, saya kata pada dia tu, maka saya kata rumah tu memang tak ada waktu dihibah, maka tak sah dah. Tapi katalah ahli waris setuju nak bagi tanah yang rumah tak siap tadi tu kepada orang yang dihibah tu, saya kata tak ada isu lah. Cumanya kalaulah ada orang pertikai di kalangan ahli waris, dia jadi isu. Sebab satu isu pada isu ni tuan-tuan perempuan, ada orang kita duk faham rumah dan tanah adalah benda yang berbeza. Yang ni jadi cabaran nak bagi faham pada orang kita. Rumah dan tanah. Saya dah ulang banyak kali isu ni. Rumah dan tanah. Ni rumah yang sama, tanah yang sama. Orang kita duk fikir hibah rumah, tanah tidak termasuk. Ada orang duk faham tanah saja hibah, rumah tak termasuk. Yang ni kontra dengan Kanun Tanah Negara 1965. Faham tuan-tuan perempuan, dia tak boleh nak jalan hibah macam ni.
Sebab pening, bukan hibah tak boleh jalan. Sebab kita nak kena faham, tanah itu rumah, rumah itu tanah. Itu senang. Sebab ada isu di Taman England, nama pun England, tuan-tuan perempuan. Ayah hibahkan rumah, anak lain tuntut tanah. Kan jadi pening, tuan-tuan perempuan. Dah jadi susah hati. Macam mana rumah bukan boleh angkat? Rumah bukan jadi zaman dulu boleh angkat ramai-ramai, panggil satu kampung angkat ramai-ramai, tak. Rumah pula melekat, rumah batu, tuan-tuan perempuan, mana pula boleh angkat? Jadi dah jadi pertikaian. Nak kata nak juga tanah tu. Tanah tu tanah sekangkang kera tu je lah. Nak berebut apa, dah terbina rumah. Maka kalau ayah bagi rumah pada kawan ni, termasuklah tanah tersebut. Tu nak kena faham tuan-tuan perempuan, maksud tanah dalam kanun tanah negara adalah tanah ini semua binaan yang duduk di atasnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nak clear yang tu lah. Kalau ayah kata aku hibahkan rumah tu, dia sekali melekat dengan tanah tersebut. Aku hibahkan tanah tu, kebetulan ada rumah atas tu, dia melekat sekali di atas tu. Maka tuan-tuan, kalau ada orang datang jumpa dia, nak jumpa saya, pertikaikan. Ada ayah dia, mak dia hibahkan tanah pada dia. Adik-beradik tuntut rumah yang ada atas tanah tersebut untuk difaraid. Ni ada kes tuan-tuan perempuan, bergaduh bagai nak rak. Ceritanya saya kata, bila dah hibah rumah, dia termasuk dengan tanah. Bila dah hibahkan tanah, termasuklah semua di atasnya, termasuk pokok kelapa lah, semua sekali lah dalam tu. Dia tidak terpisah. Tapi ustaz, adik-beradik saya tuntut rumah tu wajib diparaid. Nak paraid apa ke bendanya, dah dihibah. Dia pertikaikan dokumen hibah tersebut sebab dalam dokumen hibah tidak disebut rumah, disebut tanah. Ni nak bagi tahu orang kita tak apa nak faham isu kanun tanah negara. Baliknya saya suruh study baliklah, buka balik, belilah balik pergi pejabat tanah, tanya kanun tanah negara apa ke benda tu. Tu sebab jaranglah orang ngaji dalam masjid kanun tanah negara, kita je tuan-tuan perempuan. Cuma nak bagi tahu tuan-tuan, ilmu kita hari ni, tanah apa dia dalam kanun tanah negara. Kanun tanah negara ni kamus ataupun rujukan kita nak cari apa maksud tanah. Tu tuan-tuan, undang-undang tanah di Malaysia ni. Apa maksud tanah? Tanah ni semua benda yang berada di atasnya. Dia bukan maksud tanah ni ada batu, ada pasir yang duduknya bersama. Dia tak tuan-tuan, bukan yang tu. Dia tanah ni ada definisi yang cantik. Bahkan ada saya baca, tanah ni semua yang berada di atasnya termasuk air yang mengalir. Dia masuk juga tu, air yang mengalir pun di atas tanah tersebut pun dikira sebagai tanah. Boleh tuan-tuan perempuan, dijempul ke di mana tuan-tuan, dijelebu. Dia tuntut sungai. Sungai pula cantik. Ayah dah bagi tanah pada kawan tu, anak tu. Anak yang lain tuntut sungai. Dia jarang dengar tuan-tuan, tapi benda ni berlaku. Tuntut sungai. Jawapan dia, sungai duduk dalam tanah siapa? Dalam tanah yang tu lah. Maka pemilik tanah tu lah yang berhak. Dia kata, mana boleh ayah hibahkan tanah tak tulis sungai pun. Dia yang tak faham. Jadi tuan-tuan perempuan, wallahu ta'ala a'lam, perkongsian kita pada hari ini isu-isu pemilikan dalam harta kita untuk dihibah. Cikgu Mizi tanya, boleh tak ustaz dicabar hibah yang tak pakai mulut, hibah pakai mulut tanpa dokumentasi? Hibah pakai mulut, wasiat pakai mulut, boleh tak cabar? Jawapannya semua benda. Kalau dalam ada dokumen pun boleh cabar. Cuma kadar menang saja beza. Kadar untuk tahap menang. Menang untuk mencabar. Kalau tuan-tuan tulis hibah tersebut, ikut rukun, ikut syarat, boleh tak cabar? Boleh. Tapi tahap menang tu istipih je lah. Wasiat, kalau tulis, boleh tak cabar? Boleh. Tapi tahap menang tu susah lah nak menang. Melainkan tuan-tuan langgar rukun, langgar syarat, buat wasiat kepada waris, itu pun memang boleh cabar. Tapi hibah, buat hibah pada siapa tak ada masalah, sebab dia bukan jadi isu kat situ. Cuma tuan-tuan, kalau tulis lebih kuat. Kalau tak tulis, semua orang boleh dakwa-dakwi. Jadi dakwa yang tak tulis ni biasanya jadi isu sikit lah tuan-tuan, sebab kena angkat sumpah. Lepas tu ada pula yang dakwa, ada dakwa-dakwi sikit, jadi panjang cerita sikit. Payah nak menang. Kalau ada seorang hakim bagi tahu kat saya, apa nama saya lupa dah hakim tu, formula saya kalau saya jadi hakim, dia kata kalau tak tulis tak sah. Tu lagi senang. Hakim tu punya
punya panduan dia nak bagi menjatuhkan hibah tu sah atau tidak. Ada dokumen? Tak ada dokumen, kalah. Tu lagi senang. Hakim saya lupa nama hakim. Ini biasa jadi ceramah apa? Konsep dia, kalau dia jadi hakim, ada bukti, ada dokumen, tak ada dokumen. So tuan-tuan, hibah digugur. Lagi selesai. Nak cepat kerja tuan-tuan perempuan, lagi senang kerja dia. Jadi tuan-tuan perempuan, simpulannya tulis lebih baik. Bukan tulis pakai buku 5-5, tulis elok-elok, pergi datang Majlis Agama Islam Negeri Sembilan buat. Bahkan bank-bank pun hari ini buat hibah. Tapi dia tak buat lah hibah yang macam Majlis Agama buat. Dia hibah pada dalam duit, dalam akaun lah. Tuan-tuan pergilah bincang. Buat secara proper lah. Itu jawapan dia, buat secara proper. Jangan buat, tulis, bubuh, letak bawah tilam. Yang ni jadi masalah. Boleh tuan-tuan perempuan, insya-Allah kita tangguh pertemuan kita Isnin hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidul Fitri. Maaf zahir dan batin.